Kita ada seorang dermawan, oleh kerana hubungan yang baik, dia pun memang jenis suka menderma. Dia nak bagi, takkan nak tolak kan lah. Dia nak bagi. Jadi saya jadi MB ni 6 tahun dah. Saya tidak meneruskan tradisi lama kerajaan berilmu. Jadi kita berhenti sah. Jadi dia kata awak tak bagi. Orang nak korban kena orang, bukan kerajaan. Mana ada Tuhan angkat kerajaan masuk syurga. Orang Tuhan bagi masuk syurga ni, manusia. Jadi dia pun bagilah. Terimalah, kita urus sebaik-baiknya supaya tahun depan dia bagi lagi. Tahun ni 170 ekor. 170 ekor ni lembu habis kandang lah. Kumpulan ladang habis. Liau lah. Pak Sudi kata apa liau? Boliau. Cakaliau. Cangkaliau tu Sudi kata habis. Jadi ada agensi yang dapat kebau. Dapat sawit kebau. Sama aja. Kebau lebih besar pada lembu, walaupun harga dia lebih kurang je. Isi lebih banyak. Cuma si lembu ni, si kebau ni kasar sikit kot. Kita juga agihkan kepada YB sebagai pimpinan yang memahami di mana yang patut dibuat. Kaedah-kaedahnya telah diterangkan oleh Mufti tadi. Kita juga bagi kepada senator pengarah DUN di seluruh negeri, 36 DUN, 15 parlimen. Kita juga bagi kepada rakan-rakan dalam pasukan keselamatan, polis, tentera. Setiap wakil rakyat ada terima 2 ekor, ada yang 3 ekor. 3 ni pasal rakyat dia ramai. Okey, selama 80,000 lebih dia punya masyarakat sana dapat 3 ekor lah. Ada 6 kawasan DUN yang dapat 3 ekor pasal rakyat dia ramai. Cara nak pelaksana tu ada Datuk Berukah Mufti dah bagi pandangan. Moleklah kalau lembu-lembu ni dapat dijadikan ibadah korban, InsyaAllah pahala yang dan manfaat yang lebih besar. Dalam istilah muamalat serahan ni disebut tamlik. Jadi saya serah ni jadi pemilik dia, tuan-tuan lah, YB semua. YB boleh hadiah ke orang lagi. Saya niat ni, saya terima hadiah orang. Jadi saya hadiah balik kepada YB dan tuan-tuan sekalian yang mewakili Jabatan Agensi. Terserahlah YB nak hadiah siapa pula. Allah ni maha kaya, melimpah ruah kayaan dia. Pahala semua pekat dapat. Lembu ekor tu ya, pahala berderet-deret. Allah maha kaya. Jangan susah hati. Kata kita letih saja, ada pahala untuk kita semua. Saya ambil kesempatan di sini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih tidak terhingga kepada dermawan anak Kedah yang prihatin yang telah menyumbangkan lembu-lembu yang akan diagihkan pada hari ini. Sesuailah dengan kata Datuk Berukah Mufti tadi, negeri Kedah ni tempat orang miskin berteduh, tempat orang kaya menabur bati. Ini bukti-bukti bahawa slogan ini telah dapat dihayati sampai ke seluruh negara.